Saya pelik lah Kenapa kempen Perikatan Barisan Nasional Pebana di Negeri Sembilan ini hanya bermain dengan sentimen perkauman, kebencian. Orang India ada India, orang Cina ada Cina, orang Kemboja ada Kemboja, orang Siam ada Thailand, Melayu di mana? Memang you all tak ada idea ke atau memang itu matlamat kempennya? Perikatan Nasional dan UMNO Pebana. Apa cerita ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, da chia hao, vanakkam dan salam madani. Saya sebenarnya kan rasa pelik tau dengan kempen Perikatan Barisan Nasional Pebana di Negeri Sembilan ini. Inilah dia parti yang saya namakan PBN, Perikatan Barisan Nasional. Malam mana kau tau? Mereka ni kelihatannya tak ada idea yang jelas ataupun matlamat yang jelas bila mereka berkempen, kerana kebanyakan speaker mereka hanya bermain dengan isu sentimen perkauman, sentimen kebencian. Ni lambang apa? Nasi undi apa? Contoh kan, undi PH dapat DAP. Tak mau undi Parti Harapan tau. Undi Parti Harapan dapat DAP. Padahal sama je kan, undi UMNO dapat MCA. Kemudian kita tengok kan level Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajidi dilaporkan oleh sebuah portal media. Dikatakan dia mencadangkan supaya yang terniluk jadi Menteri Besar menggantikan Tok Min jika Tok Min kalah. Ini saya pelik tau. Takkanlah level Setiausaha Agung tak tahu yang Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan hanya membenarkan Melayu yang beragama Islam menjadi Menteri Besar. Yalah, bila kenyataan dia itu dilaporkan oleh portal media, of course banyak pihak lah yang kemudiannya bangkit bersuara kan. Saya nak tegur Ashraf Wajidi. Saya merasakan dia sepatutnya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana lah. Tetapi apabila dia mengatakan bahawa kalau saya kalah di Tinggi, dia mengatakan bahawa Anthony Loke akan jadi Menteri Besar. Saya rasa ini satu perbuatan yang cukup biadab. Udah dia jawab sindiran pula. Tengok level dia susah gong tau. Dia boleh main menyindir macam tu je. Saya pun kadang-kadang, apa dah jadi dengan kekanda saya Dr. Ashraf ni? Alah, masa duduk dengan Pakatan Harapan tu hari, nampaklah bijaknya juga kan. Bila dia duduk dengan geng Pebana ni, nampak macam ada tak tahu nak cakap macam mana. Kemudian kenyataan Menteri Besar Kedah pula, Sanusi dengan jelas mempersenda. Orang India ada India, orang Cina ada Cina, orang Kemboja ada Kemboja, orang Siam ada Thailand, Melayu di mana? Lala UMNO sendiri yang tak bersetuju. Presiden UMNO yang tak bersetuju dengan dia. Saya nak respons pada ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi. Ucapan beliau mungkin sesuai untuk halayak negeri Kedah. Eloklah beliau sebutkan diri beliau pentadbir negeri Kedah. Tak perlu datang Negeri Sembilan lah rasanya ya. Tapi Presiden UMNO tak mahu pula tegur Setiausaha Agung dia sendiri. Datuk Seri Zahid, Sanusi punya kesalahan dia nampak. Dr. Ashraf Wajidi pesenda benda yang lebih kurang dia tak nampak. Itu kadang-kadang saya pelik dia orang ni tau. Apa kempen gitu? Otherwise matlamat Perikatan Barisan Nasional ni tak jelas sebenarnya kan. Bila saya tengok pelancaran manifesto dia, ada pelbagai benda retorik. Sebenarnya semua yang digariskan itu kebanyakannya sedang diusahakan oleh kerajaan negeri, sedang dilakukan oleh Tok Min tu sendiri. Bagi saya yang paling penting manifesto ini mampu dilaksanakan, bukan hanya janji. Kita tak perlu berjanji, tetapi pelaksanaan adalah keutamaan kami. Dan kami telah buktikan 8 tahun kami melaksanakan manifesto, melainkan yang melibatkan undang-undang yang tidak diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi kalau benda-benda baik itu yang sedang dilakukan oleh kerajaan negeri, tapi kemudiannya UMNO menarik sokongan sehingga menjatuhkan kerajaan negeri, terpaksa kerajaan negeri itu mengadakan pilihan raya, dan kemudian bila masuk pusingan pilihan raya hanya cakap benda-benda resis, benda-benda bukan-bukan. Jadi apa sebenarnya matlamat kempen Perikatan Barisan Nasional Pebana ni? Adakah hanya nak memperlekeh kebijakan rakyat dan menunjukkan bahawa mereka sekarang bergerak seiring, iaitu Perikatan Barisan Nasional Pebana bergerak bersama-sama, mereka kahwin balik? Adakah itu matlamat utama dia kan? Jadi nak sampaikan matlamat itu, terpaksalah bermain sentimen resis. Macam itu ke? Pelik Anda tak rasa pelik?